dulu ada juga yang tanya saya, bolehkah kita dapat ikan yang saiz besar tu? Video-video saya yang lalu tu adalah bukti menunjukkan kalau kita buat ternakan dalam kok ni juga, kita mampu mendapat ikan saiz yang besar-besar 1 kilo. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Okey, untuk pagi ni memang cantik lah. Kalau tengok daripada depan saya ni, kok semen ni tinggi dia 2 kaki, diameter lebar dia 3 kaki. Sebenarnya kok saiz yang macam ni adalah saiz yang sederhana. Kalau kita tengok dekat kedai hardware tu, saiz yang macam ni sebenarnya memang banyak. Selalunya orang akan guna saiz yang macam ni. Ada juga yang lebih kecil dan ada juga yang lebih besar. Kalau tengok daripada saiz ternakan saya ni, okey. Sekarang ni dalam ni saya nak buat cuci ayak sikit sebab dah seminggu dah. Kalau mungkin ada persoalan daripada untuk cuci ayak dalam kok semen ni, saya ambil lebih kurang masa 1 minggu. Tapi bergantung juga kepada saiz ikan lah dan kepadatan ikan di dalam ni, jumlah ikan yang banyak dalam ni. Macam saya ni pun kalau kata ikan yang besar tu, kalau ikan yang besar-besar tu saiz ya lebih hampir 1 kilo tu sebenarnya tak boleh banyak pun dalam ni. Kita letak dalam ni pun dia akan jadi masalah juga. Di antara ikan lompat lah, ikan tak cukup oksigen lah, air cepat kotor lah, dia akan jadi masalah. Okay, saya boleh kongsi juga saiz apa yang ada dalam ni. Okey, tengok Okey, saiz yang 3 inci lebih ni saya jual dengan harga RM1 untuk buat stok jualan dalam ternakan ikan tilapia saya lah. Secara kecil-kecilan tu saya buat jualan juga. Kalau kita saiz yang besar ni, okey, saiz yang macam ni sekok RM1. Ada banyak lah ni stok. Tengok saiz yang RM1 lebih, dia dah hampir 4 inci dah. Jadi kalau kita tengok dalam ni, ayak dalam ni dah memang nampak kokoh dah sikit. Tapi bergantung jugalah pada kita punya sistem filter ni. Kalau kita filter ni cantik, canggih, ataupun kita boleh buat yang lebih bagus lagi, ayak dalam ni mungkin dia boleh tahan lama juga. Macam saya pun, kalau korang tengok, saya hanya menggunakan pump yang kecil saja, 25 watt daripada brand Sobo. Saya gunakan hanya untuk buat filter. Lepas tu saya top up pula oksigen ni dengan pump oksigen yang dijana oleh pump Helier ACO 308. Ada 2 lah, setiap pump ni ada 2. Okey, tengok saiz yang besar. Ada juga yang saya okey, aktiviti saya sekarang ni saya boleh kongsi jugalah bagaimana saya tukar ayak dalam kok ni. Sebenarnya ada banyak video-video saya bagaimana nak tukar ayak ni kan. Tapi kalau kata ada orang yang tanya berapa lama nak tukar ayak ni, sebenarnya bergantung juga pada keadaan ternak orang masing-masing lah. Kalau kata macam saya ni, ikan yang banyak macam ni, dia bergantung juga pada keadaan lah. Kalau kita tengok ikan ni dah timbul-timbul dekat atas ni, ataupun dah nampak macam kotor sangat pun, kita eloknya kita cuci lah. Kita cuci, tak payah nak tunggu. Sebenarnya bergantung juga kepada teknik ternakan masing-masing. Kadang-kadang kalau kata saya cakap, okey, saya boleh buat tukaran seminggu sekali, tapi mungkin korang ada yang menggunakan teknik yang lebih cekap, ataupun kolam yang lebih besar, ataupun jumlah ikan yang dalam ni hanya sedikit saja. Ayak dalam ni dia boleh tahan lama lagi, mungkin sampai 1 bulan. Okey, itu bergantung kepada ternakan masing-masing. Okey, sekarang ni saya nak cuci, saya nak kena buang ayak dalam ni. Pakai paik ni lah. Paik ni sedut keluar. Okey, pasal apa saya guna paik yang macam ni, ataupun tidak dia buat lubang dekat bawah ni, ataupun dia flushing terus macam tu. Sebenarnya kok semen ni dia memang tak ada lubang, dia cuma ada di bawah tu, dasar dia tu dah memang di semen dah untuk buat kat ayak. Tapi dekat di sini sepatutnya mesti ada kena lubang lah untuk buang ayak tu. Tapi kok macam ni dia tak ada macam tu. Boleh juga buat, tapi kita kena modify lah. Tapi tak payah. Saya lebih suka macam ni, sebab kalau kita paik macam ni, kita boleh sedut juga. Kok semen ni dia kalau kata lama-lama dia akan ada hakisan. Dia ada hakisan ni, dia boleh keluar enggak sebuk-sebuk semen tu, pasal semen tu. Jadi kalau kata kita pakai paik yang macam ni, kita boleh sedut lah.
residu dekat bawah tu. Tapi kena jaga-jaga jugalah kalau kita macam anak benih yang kecil-kecil macam ni, boleh juga modify hujung tu buat satu macam filter sikit, okay, boleh sedut bawah tu. Saya dah tutup rasui untuk pump ni. Nanti saya cuci ya. Okay, saya akan tinggal dulu di sini. Okay, kalau kata nak cuci, kalau macam saya sendiri pun saya menggunakan teknik buang separuh dan ganti balik dengan ayak pipe tu separuh tanpa menggunakan anti klorin. Saya ingat-ingat saya anti klorin ni saya tak gunalah lama dah, tapi ada jugalah saya standby. Tapi dah bertahun-tahun juga untuk packing yang besar tu, sampai bertahun-tahun baru nak habis. Standby untuk anak benih ajalah. Tapi kalau kata saiz-saiz yang macam ni, saya akan buat yang setengah, lepas tu masuk balik ayak pipe, tak guna anti klorin. Macam tu saja, lebih mudah lah, senang. Sebab kalau kita ternakan kita yang kecil-kecil macam ni, teknik-teknik yang macam ni lah kita guna, senang kalau kita nak buat ternakan kan. Okay, saya akan sedut sikit bawah ni. Saya akan sedut sikit bawah ni dalam, buang juga yang kotak-kotak tu. Jadi sampai kalau dasar dia tu, kalau kita ada pasir, dia akan tersedut lah. Okay, untuk saiz-saiz yang macam ni, kalau kita korang masuk dalam Facebook saya, Talapia Mini Farm, saya akan buat jualan yang macam ni. Ada jugalah saya upload untuk buat jualan ni. Sebab saiz yang RM1 ni sebenarnya ada juga permintaan daripada peternak-peternak yang baru tu. Katanya kalau kita bela yang saiz yang 2 inci ataupun 1 inci tu, yang saiz 4 kupang 5 kupang tu, rasanya macam takut-takut juga nak bela, takut mati. Kalau saiz yang macam ni confirm memang tak mati lah. Bela dia macam mana pun dia tak akan mati, insyaAllah. Sebab saiz dah besar-besar lah. Kalau kita ada ikan yang lebih besar dalam ni, saya akan transfer masuk ke dalam polytank yang hitam sebelah sana. Jadi untuk dibuat pembesaran, dan agak juga saya akan pilih yang mana cantik-cantik itu akan dibuat induk. Lambat juga nak buang ayak ni. Tapi sementara tu saya boleh kongsi juga filter saya ni macam mana. Okay, filter saya biasalah yang menggunakan, kalau kita untuk dibuat pump sebagai filter ni, saya hanya menggunakan pump yang aquarium tu. Pump yang macam ni, kecil saja, 25 watt, maksudnya RM25 lah, RM25 brand Sobo. Ni filter dah. Kalau tengok daripada filter ni, memang saya tak letak apa pun, cuma dah buka ni untuk yang daripada lobster tu, ada lebihan daripada lobster yang saya gunting-gunting tu, saya letak tilah juga dalam ni. Kalau tak letak filter ni pun boleh juga, hanya menggunakan biar kosong macam ni pun, macam ni filter ni. Kalau kita letak macam ni pun, biarkan sengit sedikit, biarkan jadi membentuk satu pusaran lah. Ayak dalam ni dia berpusing, lepas tu dia akan menghasilkan mendapan. Tapi kalau kita guna pump yang lebih besar, saya kongsi sedikit, kalau guna pump yang lebih besar dalam ni, jadi ayak yang keluar dekat pipe ni, dia akan menghasilkan satu putaran yang kuat. Jadi kalau kita, bila dah dia kuat macam tu, dia tak menghasilkan mendapan di dalam ni. Sebenarnya dia berkocok-kocok dalam ni, dia akan keluar balik dekat saluran yang keluar ni. Jadi kita tak dapatlah mendapan yang untuk menghasilkan, untuk mendapatkan kotoran tu. Jadi dia tak terperangkap, dia akan keluar juga. Jadi kita gunakan pump yang lebih kecil. Jadi pump yang ni pun sesuai juga untuk kok semen yang saiz yang macam ni, memang sesuai, boleh buat macam ni. Kalau guna pump yang besar macam saya kata tadi tu, memang dia tak akan menghasilkan mendapan, dia hanya keluar saja. Sebab tu juga ada juga yang komen-komen tu kata tak jadi. Tapi sebenarnya kalau kita tengok daripada video-video yang saya lalu tu, ada saya kongsikan pasal nak buat filter yang macam ni. Kau boleh create yang lebih cantik lah. Sebenarnya filter macam ni dia ada namakan hanya sistem daripada mendapan sahaja. Efektif juga kalau kita untuk kolam-kolam yang kecil macam ni. Cuci pun senang.
macam ni saja. Kalau kata filter yang macam ada tapis-tapis tu, ada blok-blok tu, boleh, itu pun bagus. Tapi sebenarnya kalau kata dalam sistem yang ternakan yang kecil-kecil lah macam ni, kita tak perlulah nak membuang masa ataupun nak sehari suntuk nak settle semua filter-filter ni. Kalau kata ada 10 kolam, berapa banyak masa yang telah kita ambil untuk cuci filter saja. Tapi kalau macam ni, mendapat tetap terhasil juga, dan air kolam ni pun tetap terjaga. Jadi kita tuang sajalah, lebih mudah. Kalau air dalam ni pun, kalau kita nak buat guna untuk jukis pokok pun memang boleh, tak ada masalah. Jadi sumber-sumber amonia ni kita tak sia-siakan saja kita buat jukis pokok. Jadi pokok-pokok macam saya ni dekat belakang ni pun sudah buat guna jukis air-air daripada air kolam ikan ni lah. Dah hampir setengah dah. Mungkin ada sikit lagi yang boleh disedut ni. Sebenarnya ikan ni, ikan tilapia ni, dia kalau kata kita jaga air bagi cantik, kita jaga oksigen bagi cantik, tak ada masalah. Ikan akan besar memang cantik juga. Lepas tu kepadatan jumlah ikan dalam ni kita kontrol sedikit. Kalau kata dah banyak sangat tu, kita pindahkan ke dalam kolam-kolam lain tu. Jadi kalau kata kita nak buat pembesaran ikan ni, mungkin juga dulu ada juga yang bertanya saya, bolehkah kita dapat ikan yang saiz besar tu? Video-video saya yang lalu tu adalah bukti menunjukkan kalau kita buat ternakan dalam kok ni juga, kita mampu mendapat ikan saiz yang besar-besar 1 kilo. Senang saja buat ternakan ni. Lagipun sekarang ni pun ikan dah kena cukai, tapi ikan air tawar ni tidak dikenakan cukai. Jadi beruntung jugalah. Kalau kita buat ternakan ni, dan lebih untung kalau kita buat ternakan sendiri, kita boleh makan sendiri. Okey, berapa banyak kita nak buang air dalam ni? Tadi saya bagi tahu 50%. Kalau kita lebih pun sampai 75% pun tak jadi masalah, boleh. Sebab ikan dalam ni pun dah besar dah, tak jadi masalah. Cuma kalau kata kita nak lebih cantik lagi, kita campurkan dengan garam akuarium tu, garam akuatik tu, kita masukkan dalam ni. Jadi bila kita letakkan garam akuatik tu yang color biru, color kuning tu dalam tu, sebenarnya dalam ni ikan ni akan lebih terangsang. Pembesaran dia akan lebih terangsang. Sebab kita tak menggunakan sebarang probiotik ataupun multivitamin. Sebab ternakan kita ni hanya ternakan daripada yang normal, semula jadi saja, yang basic-basic saja. Kita tak menggunakan sebarang ubat-ubat dah untuk pembesaran ni. Saya akan buang lebih sedikit. Kalau nak cepat pun boleh juga. Ada satu cara juga buang macam ni. Wah, tercabut pula. Tercabut pula. Kena buat lain. Okey, ini salah satu daripada aktiviti saya lah. Kalau kita nak buat cuci air ni, saya akan gunakan pada waktu sebelah pagi. Sebenarnya suhu air pun, suhu air dalam kolam pun memainkan peranan yang penting juga. Suhu yang sesuai 25 darjah hingga 30, itu yang paling cantik. Jadi untuk jualan ikan saya, korang boleh masuk dalam Tilapia Mini Farm. Okey, ini adalah senarai harga jualan saya lah dalam Tilapia Mini Farm ni. Untuk saiz yang 2 inci sekarang ni saya letak dah harga 50 sen. Untuk saiz 3 inci ni harga yang RM1. Yang macam ni lah.
Dan juga ada untuk jualan induk tu, korang boleh tengok dalam video saya yang lalu tu, ada juga saya promosi ya untuk buat jualan secara kecil-kecilan. Yang ni lobster untuk jualan lobster pun sekarang ni pun dah tak berapa nak jalan juga lobster ni, sebab kebanyakan daripada customer yang sekarang ni pun banyak beralih kepada ternakan ikan. Okey, air yang dalam ni pun dah lebih daripada 50% lah yang saya buang. Saya akan buang sikit lagi. Okey, saya rasa cukup lah. Okey, saya akan tambah dengan air pahit. Okey, air pahit. Okey, sebelum tu saya boleh tunjuk cuci juga untuk yang Estone tu. Estone yang plastik ni, kalau setengah orang tu dia tak ambil berat sangat tentang Estone yang plastik ni. Sebenarnya Estone yang plastik ni yang warna-warni ni, kita kena buka cuci dalam dia ni. Dalam ni. Kena cuci dalam ni, dia kotor. Sekali-sekala kena buat cucian juga. Sementara nak tunggu air tu, okay, boleh buat yang macam ni ya. Okay, untuk yang maintenance ni, macam ni. Senang saja kalau kita nak buat maintenance. Janji kita dapat hasil. Boleh juga pakai yang Estone yang batu tu, yang batu bulat tu pun banyak juga kat saya. Saiz yang macam-macam lah, besar, kecil, semua ada. Tapi saya lebih suka guna yang batu, yang plastiknya macam ni. Sebab dia boleh menghasilkan gelombang yang besar. Bila menghasilkan gelombang yang besar, ini adalah teori saya lah, daripada ternakan pengalaman saya ni. Bila guna yang gelombang besar ni, dia boleh menghasilkan satu, dalam ni ikan jadi cepat letih. Bukan maksudnya nak bagi ikan tu letih, nak bagi mati. Tak. Jadi ikan tu dia lebih agresif. Bila dia lebih agresif, dia akan sentiasa lapang. Jadi saya akan bagi makan. Jadi cepat besar lah ikan ni. Itu punca dia. Tapi oksigen yang terhasil dalam ni dalam buih yang besar-besar lah. Kalau kata yang kita pakai yang Estone yang batu tu, buih dia lebih nano, lebih halus. Macam tu, lebih cantik. Sebenarnya yang tu pun sesuai juga, tak ada masalah. Ini adalah pendapat saya dah. Tapi kalau kata yang Estone yang besar tu pun lagi best. Tengok kalau kita letak dalam ni pun, dia punya buih itu penuh dalam ni kan. Sampai dah berbuih pula dalam ni. Kita tengok kan, itu memang oksigen dia memang padu lah. Memang best lah kalau macam tu. Macam saya ni pun guna daripada pump Helios ACO 308, 30 watt saja. Tapi mampu juga support 5 tong, 5 kolam dekat belakang ni. 4 biji kok semen ni dan 1 polytank yang besar tu. Boleh juga support. Dan setiap kolam ni saya akan letak dengan 2 baik tube oksigen ni. Semua kolam macam tu. Tapi untuk yang macam ni sekarang ni, kalau korang tengok ada lobster macam ni, saya akan pecah untuk anak-anak punya lobster juga. Filter ni kadang-kadang dia kotak ni dalam ni. Senang je nak cuci dah. Okey. Buat macam tu aja, senang. Okay. Yang macam pump ni, saya akan buat macam ni. Tembak dengan air lah. Bagi pressure sikit.
buka dia punya filter bawah ni, tembok dalam tu. Siap. Lepas tu sangkut balik dekat sini. Tu pasang balik. Okay, pasang balik macam tu. Yang macam pukat ni, sebenarnya pukat ni tak letak dalam filter tu pun boleh, tapi saya letak jugalah sebab macam saya kata tadi lah, yang ni lebih daripada lobster tu, saya akan letak dalam tu, boleh juga sebagai filter tambahan. Okay, kena tunggu sampai air ni penuh dalam kok semen ni. Okay, untuk next video saya akan kongsikan berapa lama ikan tilapia matang untuk dibuat pembenihan ataupun boleh dibuat pemakanan lah. Waktu yang matang berapa lama, mungkin 10 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Okay, boleh tunggu untuk video selepas ni. Saya akan buat lah sebab ada persoalan juga daripada rakan YouTube tu bertanya berapa lama ikan tilapia ni matang. Ayak. Okay, ayak paik ni sejuk. Ayak paik ni, kalau macam saya pun sumber utama ni adalah punca daripada ayak paik. Sebab saya tinggal dekat kawasan perumahan ni, memang ayak paik ni adalah punca utama. Kalau tinggal dekat kampung tu mungkin ayak telaga, ayak sungai, ayak kolam, ayak tasik dan macam-macam lah. Korang boleh dapat daripada telaga boring. Jadi sumber-sumber air macam tu boleh kontrol, boleh suhu dia boleh agak stabil lah. Tapi kalau kata macam ayak paik ni, dia suhu dia memang tak stabil. Kalau kata waktu pagi ni, tengok kadang-kadang pun kalau dengan keadaan cuaca panas macam ni pun dia rasa suam-suam sedikit. Kalau waktu petang, waktu tengah hari, dia akan jadi macam panas sangat. Kalau kata kita mandi pun terkejut juga, terkena badan kita, supaya macam kita pakai heater pula nak mandi. Jadi kalau kata air paik ni, kalau kita masuk dalam ni, dalam kolam ni, rasa macam panas sangat tu, kita stop, masukkan air sedikit sudu. Jangan terus masuk semua, ikan boleh mati macam tu. Dia rasa suam-suam sikit. Tapi macam ni mungkin kadang waktu pagi ni mungkin boleh tahan lagi lah. Tak jadi masalah. Okay, kalau tengok macam ni dengan keadaan ikan ni, kalau tengok macam ni asal seronok ternak ikan tilapia. Okay, kita jumpa lagi next video. Assalamualaikum, salam sejahtera.